Yang paling mustahaknya, saya tahu kawasan ini, sebab saya pernah menjadi menteri besarnya, dan saya nak sebutkan di sini bahawa ini adalah antara contoh Parlimen Tapah ini di mana ketiga-tiga kaum dapat bekerjasama dengan begitu baik sekali. Dan selama ini di kawasan Parlimen Tapah ini khususnya, dan juga dalam konteks Air Kuning yang menjadi sebahagian daripada Parlimen Tapah, dari segi politiknya begitu baik sekali. Jadi saya harapkan supaya semua pihak menjaga dari segi keharmonian itu. Keharmonian bagaimana dia menjadi satu simbol yang baik. Ini Tapah ni yang menjadi simbol yang baik, bagaimana kita lihat ketiga-tiga kaum dapat bekerjasama. Sebab tu kita ada wakil rakyat kita daripada masyarakat Cina, wakil rakyat daripada India, dan juga wakil rakyat Melayu. Jadi saya tak fikir di kawasan lain ada, tetapi inilah bukan kali pertama jika saya jadi menteri besar pun begitu. Dan saya harapkan supaya masyarakat kita yang berada di sini dapat melihat kesemuanya ini, dan mood yang ada, insya-Allah kita bekerja sama-sama, dan kita tidak mahulah orang kita bersifat bongkar dalam nak letakkan bahawa kita berkeyakinan overcome. Cara Barisan Nasional, kita sentiasa teruskan bekerja untuk rakyat tanpa membuat kenyataan-kenyataan yang keterlaluan, tanpa bermain sentimen-sentimen rakyat yang boleh merosakkan dari segi kedudukan kehidupan rakyat kita ni. Jadi cara ini sudah lebih maklum bagaimana cara kita berkempen melalui Barisan Nasional ni.